Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Gara tafsir buka surat 15 membaca kitab 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hari ini insya-Allah sampai 20. Kalau tak sempat selepas rehat sambung. Tapi ada sempatlah, laju je. Ni sampai mata. Pasal haram arak dan judi. Dalam dunia ni semua agama baik Kristen, Yahudi, Buddha ke apa, memandang arak itu adalah sesuatu yang keji, hina, buruk. Tak ada agama pun yang memandang arak itu sebagai benda yang mulia. Walaupun dia minum arak, tapi dia tetap mengatakan arak itu buruk. Tak ada, tetap mengatakan buruk. Dan kalau memandu kenderaan pula, dapat pula saman kalau mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama berpendapat sebab pengharaman arak ialah kerana ia mabuk atau menghilangkan akal. Justru semua benda yang memabukkan serta memberi mudarat kepada akal, sama ada daripada jenis makanan, minuman atau sebagainya, adalah haram, seperti tuak, ganja, dadah dan sebagainya. Dalam Islam ni ada 5 perkara dijaga: akal, agama, akal, keturunan, harta, dan Allah, lupa satu lagi. 5 Agama tu kalau orang keluar agama Islam, murtad, kena hukuman. Harta kalau mencuri, kena hukuman, potong tangan. Kalau akal, kalau orang merosakkan akal dia, hantuk kepala kat dinding, kena hukuman. Kalau agama, tak puasa, contohnya makan khalayak ramai, kena hukuman. Ni 5 benda ni Islam jaga ni. Keturunan, hukum zina, larangan. Tak boleh duduk rapat-rapat ke, beraba-raba ke apa, semua tak boleh. Nak kahwin, itu dia 5 benda yang dijaga. Bab arak ini bab akal, bab judi ini bab harta. Judi ni dia kaitan dengan ketagih, dia bukan nak menang sangat pun, kalah dia banyak, tapi ketagih judi, itu yang sebut tahi judi. Tahi judi ni maksudnya dia tak pernah menang pun sekali, kalahnya berkali-kali, tapi mahu masih main judi. Kerana apa? Kerana sudah jadi tahi. Itu dia sebut tahi judi. Bahaya ni kalau dah ketagih. Mereka juga menegaskan apa yang memabukkan disebabkan pengambilan dalam kuantiti yang banyak, maka pengambilan dalam kuantiti yang sedikit juga turut diharamkan, walau tiada kesan nyata selepas pengambilannya itu. Ambil sikit pun tak boleh. Ini kalau kita baca ayatnya, muka surat yang ke-9 tu khusus disebut arak. Khamru tu arak, khamar. Khamru tu apa? Arak. Yang lain-lain tu kalau mabuk tu tidak sebut. Kenapa? Penuh lah dalam Quran. Diharamkan kamu minum arak, minum brandy, minum bir, minum tuak, minum apa noh. Panjang pula. Jadi Quran sebut satu je, arak. Yang lainnya dia kias-kiaskan yang mabukkan. Minum petrol boleh. Bagus kau. Minum petrol boleh, mabuk kan? Itu sama juga, hukumnya haram. Ada yang minum petrol kan ni? Kenapa tak minum? Otak jadi bingung kan? Siapa nak minum? Boleh merosakkan akal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang memabukkan kerana banyaknya, sedikit juga adalah haram. Ini cerita pasal benda yang mabuk. Kalau banyak jadi mabuk, sikit pun jadi haram. Sikit pun haram. Selain itu, ayat Quran di atas terdapat banyak hadis yang menyentuh tentang pengharaman arak dan judi. Antara hadisnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'i'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi
wa akila samaniha. Ini pasal aktiviti arak, semua tak boleh. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Itu surat yang ke-16. Maksudnya daripada Imam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Taala melaknat arak tu saja. Lepas tu peminumnya, penghidangnya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pembuatannya, pembawanya, penerimanya, orang makan hasilnya. Makan hasil tu apa? Dia makan hasil dengan bawa arak saja. Ada bawa lori, dalam lori ada arak. Hukumnya haram, kena laknat Allah Taala. Ya. Kalau dapat kerja yang bawa lori, dalam lori ada arak, berhenti je lah. Nak selamat jangan tanya, ni tolong hantar barang. Okey. Tanya pula, apa dalam barang? Oh, dalam lori apa? Lori ni ada ini ikan apa semua. Ada lain-lain. Kan menyusahkan lah. Banyak tanya lagi menyusahkan. Contoh satu masa awak kerja bawa lori, jangan tanya banyak, tapi dah tahu sikit. Jangan tak tahu langsung. Bawa lori apa ni? Entah. Rupa-rupanya dalamnya mayat. Kan menyusahkan. Tahu sedikit je. Kita tak tahu. Satu masa mungkin awak akan kerja, dapat kerja bawa lori. Saya pernah bawa lori, saya tahulah masa mula-mula kerja. Apa bawa? Kayu. Itu je. Dalam kepala otak saya kayu. Kayu lah bawa. Okey. Ana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubata. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas kamu arak, judi dan permainan dadu. Ini nasib untuk pertaruhan judi lah tu, ataupun pertaruhan yang tak pakai duit pun tak apa. Iaitu contohnya siapa yang main badminton, siapa kalah kena belanja. Itu judi. Tak boleh, ya. Siapa main Mobile Legend kalah, yang kalah kena belanja. Bagi tak boleh, ya. Kalau nak sangat minta ya kawan, engkau ada jam, bagi saya, bagi 10. Wow. Satu jam apa? Saya tak main game, tapi saya tahu lah, tengok budak ni apa benda, main game. Saya malam pagi petang tak nak tidur, ketagih kan, bahaya. Baik, ada unsur pertaruhan, jadi haram. Nak main game, silakan. Melebih-lebih, hukum jadi haram. Sampai tak tidur malam kan haram je. Halo? Apa tu? Xiaomi? Ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata kepada rakannya, mari kita berjudi, maka wajib ia bersedekah. Daripada dia berjudi, baiklah dia sedekah. Suruh dia sedekah sebagai kafarah bagi menebus dosanya. Kafarah ni iaitu denda. Ini Nabi sebut dengan terang. Siapa yang ngajak judi, ngajak tu, dia kena sedekah untuk tebus dosa mengajak judi. Kenapa Zakwan? Kenapa? Nak buang sampah? Dah buang ke belum? Dah buang kan? Terima kasih. Bagus. Haram arak secara beransur-ansur. Dulu masyarakat Arab minum arak harian. Arak bukan senang nak dibuang, susah nak dibuang pasal suatu benda yang dah biasa juga. Mabuk je. Jangan kata orang Melayu tak ada minum arak. Ada. Saya malam-malam keluar, orang muda macam kau ni yang muda, pergi ke 7-Eleven beli arak gitu. Pukul 1 pagi dia nak minum, siang-siang ada orang lain nampak Zaz minum. Apa hukum tu? Jangan mencuba benda yang kita
Dah tahu tak baik, kau cuba, sekali kena, dia ketagih terus. Masalah. Dah tahu benda tu bermasalah, kita cuba, akan terus nak berhentinya suka main susah. Terlalu susah. Yang bertambah-tambah dosa yang dia minum di khalayak ramai, itu bertambah-tambah dosa. Siapa buat dosa di khalayak ramai, lagi double dia punya dosa dia. Kalau dia buat sendiri-sendiri, dosa dia hanya dia dengan Allah Ta'ala. Dia senyap-senyap kat rumah, orang minum arak, simpan, tak nampak orang, mulut tak bau. Itu di antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Pasal ceritanya Sayyidina Umar kan tahu orang ni minum arak kan, tengok tak nampak tu minum, balik terus dia banyak bumbung, ngintai orang yang minum arak. Kau minum. Tu orang tu tengah minum. Dia kata, wahai Umar, awak buat dua salah. Maknanya apa? Saya buat satu salah. Saya buat satu salah, minum arak, salah dengan Allah Ta'ala. Wahai Umar, awak mencari kesalahan orang. Mencari kesalahan orang, satu. Yang kedua, carilah sendiri. Dua salah. Mencari kesalahan orang itu tidak boleh. Kalau minum sendiri-sendiri itu pun dah berdosa. Masyarakat Arab zaman jahiliah amat gemar meminum arak sehingga ada dalam kalangan mereka yang sampai ke tahap ketagihan. Oleh sebab itu pengharamannya diperintahkan secara beransur-ansur supaya mereka dapat bersedia untuk menjauhi tabiat buruk tersebut secara bertahap-tahap. Kurangkan baru boleh berhenti. Bermula dengan menyedari akan keburukannya supaya dapat dihindari, diikuti dengan menjauhinya. Apabila hampir tiba waktu solat, seterusnya barulah meninggalkan secara mutlak. Mula-mula jangan minum ketika hendak solat. Pasal bila baca ayat Quran dah tak betul lah, tunggang langgang baca. Awak tak minum arak pun awak tunggang langgang juga. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Allah tak minum arak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikin nas. Kalau baca qul ya ayyuhal kafirun tak habis-habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma bila nak habis ni? Tak minum arak. Lagi minum arak. Pertama ayat 219 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa arak itu banyak buruk, walaupun ada baiknya bagi orang yang baru lepas bersalin, kerana dia boleh memperbaiki organ dalaman yang koyak. Minum arak ada kebaikan, tapi buruk lebih banyak. Orang perempuan dulu, orang Islam lepas bersalin dia minum arak, tapi bukan namanya arak, tapi sejenis arak yang memabukkan. Pasal nak body slim. Sekarang dah tahu tak minum dah sama. Ayat 43 surah An-Nisa melarang meminum jika telah hampir waktu menunaikan waktu solat. Dah nak solat tak boleh minum. Yang terakhir 90 surah Maidah menegaskan haramnya secara mutlak. Ini berperingkat. Masanya kalau kita tengok situ, dia tak tulis masanya bila, jaraknya tu. Tapi kalau nak kena semak balik semula Al-Quran, turunnya di mana, waktunya bila. Haram arak ini secara beransur ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, pada satu hari semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang berada di situ sedang meminum arak. Ni kat Madinah ni, maknanya dah 13 tahun Islam. Dan orang tu minum arak dan menikmati makanan hasil daripada perolehan judi. Muka surat 18 yang khayal. Menyadari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka pun bertanya kepada baginda mengenai arak dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Orang pun tanya, bolehkah minum? Nabi tak sebut. Turunnya ayat Quran, senang je. Setelah itu mereka pun berkata kedua-duanya tidaklah diharamkan, hanya dikatakan padanya ada dosa keburukan yang besar. Itu mula-mula. Ini mula-mula yang ayat 219. Dosa besar. Dengan itu mereka masih terus minum walaupun kata ada dosa besar.
Hinggalah pada satu hari seorang sahabat daripada golongan muhajirin yang sedang menjadi imam dalam solat maghrib tersalah bacaannya. Maka Allah menurunkan ayat Quran yang mengenai larangan dalam bentuk yang tegas, la taqrabus solat wa antum sukara. Sukara ni maknanya mabuk. Jangan namakan kawan-kawan sukara. Anak pun sukara. Orang mabuk, sukara. Sukar, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehinggalah tahu apa yang dia bacakan. Jangan hampiri solat dan kamu dalam keadaan mabuk sehinggalah kamu mengetahui apa yang mereka katakan. Setelah itu, ini yang peringkat kedua. Maka setelah itu barulah turun ayat yang lebih jelas menegaskan pengharamannya, iaitu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, hinggalah akhir ayat. Wal antum muntahun. Setelah mengetahui ayat ini, para sahabat pun berhenti daripada minumnya. Baik, sebelum saya terus, apakah arak dalam bahasa Arab? Saya cakap seorang kumpang, kau dalam kepala tak apa. Arak dalam bahasa Arab apa? Arak dalam bahasa Arab apa? Halo? 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 Angkat tangan lah. Kau kan pandai kan? Arak dalam bahasa Arab apa? Arak. Begitu je. Khamru. Apa maksud? Maksud. Maksud perkataan apa ni? Judi dalam bahasa Arab apa? Judi. Ini belajar pasal arak, judi, menelik nasib. Judi dalam bahasa Arab apa? Dah hafal belum? Belum. Maisir, judi. Tenung nasib apa? Dalam bahasa Arab? Tenung nasib. Awak tak dapat tengok dalam pusat 10. Dah hafal belum? Tak. Tunggu apa? Tunggu kiamat. Menelik nasib apa dia? Ini lepas tak ada ni. Azlam. Baling burung ke kanan baik, burung terbang ke kiri buruk. Panah baling batu tegak, kena baling lagi sekali, baling lagi ke kiri buruk, baling batu ke kanan baik. Itu azlam, mengundi nasib. Ni apa ni? Kalau nak keluar rumah, dulu orang buat benda-benda yang mengundi nasib. Kalau memuja berhala apa? Memuja berhala apa? Aku tanya. Syuhada. Memuja berhala apa? Tengok Ustaz 10. Ansab. Sebut semua. Khamru. Arak. Sebut semua. Khamru. Arak. Maisir. Judi. Ansab, memuja berhala. Azlam, mengundi nasib. Azlam, mengundi nasib. Ini kena hafal lah. Perkataan yang asas saja dahulu. Duduk tak nampak urut kan? Diri nampak. Jadi daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang pertama, prinsip usul fiqah. Usul fiqah ni mana nak cari hukum dalam Islam ialah tiada mudarat dan tidak memudaratkan. Oleh sebab itu perbuatan minum arak adalah haram kerana ia memberi mudarat kepada peminumnya dan orang lain. Kalau awak tengok sebelah kiri sekali, prinsip usul fiqah ni nak cari hukum ni, tiada mudarat dan tidak memudaratkan, atau dalam bahasa Arab la darar wala dirar, tak mudarat dan tak memudaratkan. Itu bolehlah. Kalau memudaratkan haram. Apa saja memudaratkan haram. Itu prinsip mencari hukum. Kalau terjun bangunan mudarat tak mudarat? Mudarat. Maka haram kan? Terjun bangunan apa kerana latihan, ada pakai payung terjun, haram tak haram? Tak haram. Terjun bangunan tanpa menggunakan payung terjun tapi latihan,
Tu bengong. Tak pakai payung tujuan, mampus kan. Minum arak dan menjudi perbuatan yang haram dan terkutuk, boleh mengundang pelbagai masalah sosial yang akhirnya akan melemahkan perpaduan umat dan meruntuhkan kemuliaan Islam. Minum arak ni siapa je lah suka. Tak ada pun siapa suka. Oktoberfest tu minum pun ramai yang dikutuk. Minum memabukkan. Kan berlaku tahun 2005 ya. Malam tu malam Christmas di Sabah ke Sarawak. Allah malam tak ingat. Dia mula dia mabuk, minum. Lepas tu lepas minum dia apa? Dia baginya binatang minum. Kuda dia bagi minum, ayam dia bagi minum, semua mabuk. Lepas dah mabuk semua bogel belaka. Baik lelaki baik perempuan dah bogel semua. Minum sampai bogel. Akhirnya berlaku tsunami di kawasan tersebut. Habis zoom gaib. Kenapa pula berlaku waktu lain tak berlaku? Wallahu alam. Tapi itu memang balak lah. Allah Ta'ala nak hapuskan kaum tu, dah merosakkan, nanti berterusan. Kalau tak dihapuskan nanti berterusan. Yang mabuk ya. Ingat mula dia minum, itu disuruh isteri dia minum, disuruh anak dia minum. Dah minum bogel tu, panas badan. Lepas tu dia bagi binatang minum, bagi ayam minum, bagi itik minum, kambing minum. Ini cerita betul bukan temerang. Semua dah mabuk, terbaring. Datang tsunami kan. Yang masa tu ingat, awak belum lahir. Ya, Aceh itu yang besar. Itu kena. Bukan satu tempat je tu, dia kena semua. Macam Thailand itu yang gempa bumi sampai ke sini gegar kan. Yang besar kat Aceh sampai ke sana juga. Nombor 3, sebesar-besar dosa di sisi Allah ialah menyekutukan Allah dengan lain. Maksudnya menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Boleh berlaku melalui perbuatan, percakapan dan niat. Ini bila dah mabuk, berlakulah perbuatan yang tersebut. Menghina Allah apa semua tu, boleh menyekutukan Allah. Yang sebelah dia, asas perundangan Islam bermaqasid syariah. Namanya maqasid syariah, bertujuan untuk memelihara 5 perkara seperti yang saya sebut tadi, iaitu agama, nyawa, akal, maruah tu keturunan dan harta. Dalam istilah ilmu fiqh ia disebut sebagai ad-daruriyatul khamsu. Sebut semua ikut saya sebut. Daruriyatul khamsi ya. Apa tu daruriyatul khamsi tu? Maksud dia perkara yang asas, yang paling penting dalam hidup ni. Agama paling penting, nyawa paling penting, akal paling penting, maruah paling penting, harta paling penting. Perlu dijaga 5 benda ni. Kemudian Rasulullah SAW sabda yang bermaksud zikir yang sangat disukai Allah ada 4. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar. Bolehlah dimulakan mana-mana saja daripada zikir tersebut. Buatlah waktu bila-bila. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terakhir ni bukan sebelah, wajib memelihara dan memperkukuhkan akidah serta memperbanyakkan amal soleh bagi melindungi diri daripada godaan tipu daya syaitan. Siapa ni syaitan ni? Syaitan ni satu jin, satu lagi manusia. Yang ajak buat jahat, yang buat jahat itulah syaitan. Yang suka minum arak itu pun syaitan sebenarnya. Amalkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ikut saya baca, Rabbana la tuzigh. Muka surat 20. Ikut saya baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya janganlah engkau, ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri limpah rahmat kurnia dan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat yang daripadamu.
Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpahkan pemberiannya. Baik, kita tulis sedikit.